Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari kedua kita teruskan perjalanan bergerak dari homestay Kampung Sungai Jerutung menuju ke Rembau. Dalam perjalanan nanti kita akan singgah di Batu Kikir untuk sarapan, insya-Allah. Alhamdulillah, cuaca cerah, matahari nampak di depan sana tu. Kayuhan pun lancar, tak ada kenderaan. Simpang ni kalau ke kanan kita akan ke Tengkek, popular dengan jeram Tengkek di sana. Tapi kita akan ambil ke kiri lah untuk menuju ke Batu Kikir, dalam 7 ataupun 8 km dari homestay tadi. Seperti biasa, Ustaz Hazizi akan berada di hadapan, saya ikut dari belakang. Perjalanan lancar, suasana menarik dan aman. Ini adalah pekan Padang Lebar. Ada sekolah yang sedang dibina sebelah kanan tu, seperti yang ditunjukkan sebelum ni. Untuk makluman, memandangkan homestay yang kami tinggal tu jaraknya 7 hingga 8 km dari Pekan Batu Kikir, maka untuk makan malam kami hanya makan mi segera je lah dengan telur rebus. Cukup untuk mengalas perut dan juga bekalkan tenaga untuk pagi ni. Alhamdulillah, cuaca bagus, matahari memancar dan memberikan ketenangan dan semangat untuk berkayuh. Alhamdulillah, dah sampai ke Pekan Batu Kikir. Sebelah kiri itu ada masjid dan sebelah kanan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir model khas. Dinamakan model khas sebab dia menggabungkan sekolah menengah dan sekolah rendah sekali dalam satu kawasan. Pengetua dia memang pengetua dan guru besar lah. Okey, kita sampai ke Medan Selera Batu Kikir. Saya selalu singgah kat sini beberapa kali, walaupun tak semua lagi gerai yang buka, tapi memadai untuk sarapan. Kena roti canai dan kari kambing lah. Alhamdulillah, begitulah suasananya. Tak ramai orang lagi pagi ni. Okey, dah siap sarapan. Teruskan perjalanan, merentas jalan masuk Pekan Batu Kikir. Celah-celah bangunan tu dan masuk kawasan kampung lah. Kawasan kampung, antara yang popularnya adalah Kampung Lonek lah. Sebab situ ada homestay yang popular. Dan kalau jalan lain akan nampak sawah padi, tapi yang kami lalu ni tak banyak sangat lah sebab kita ikut jalan dalam. Kalau keluar lagi akan nampak lah sawah padi, tapi nanti akan nampak sikit lah, insyaAllah. Sini jalan kecil tapi tak ada kenderaan, hanya motor yang banyak dekat sini. Tapi suasananya sangat aman, nyaman, suasana pagi, dan kayuhan pun lebih selesa. Di sebelah kanan kita ada homestay Lonek, 2 tingkat. Agak popular juga homestay ni. Dan kalau dari luar tu memang ada gerbang pintu masuk ke Kampung Lonek. Dan tak jauh daripada sini ada masjid, Masjid Qaryah Kampung Lonek yang agak selesa di sebelah kiri kita. Cantik masjidnya. Okey, kita teruskan perjalanan ke Kampung Sungai Taling, dan nanti kita akan merentas ke seberang lah, ke kampung terusan untuk kita nikmati pemandangan sawah padi di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Cantik pemandangannya dan padi pun sedang menghijau. Untuk makluman semua, laluan ini juga merupakan laluan orang tempatan ataupun dari luar. Mereka berbasikal di sini, ada yang jogging, memandangkan suasana yang cantik seperti yang dapat lihat sekarang ni. Kenderaan pun tak banyak, biasanya
motor saja. Okey, sebentar lagi kita akan melintas jalan besar ke kanan menuju ke Pekan Juasih ataupun ke kiri ke Pekan Bahau. Jadi kita akan melintas dan melihat sekejap di pondok bas di hadapan tersebut. Di sebelah kiri sana tu sebenarnya adalah jalan menuju ke arah Semamo, sekolah tempat saya bertugas dahulu. Tapi tak ke situlah sebab kita ada tempat lain yang dituju. Okey, rehat sini sekejap sebelum kita teruskan perjalanan. Mana? Kita masuk ke kampung Terusan sebelum kita melintas ke jalan besar Lembang Panas. Ini depan tu adalah Masjid Korea Terusan, dan di sebelahnya ada masjid lama yang berusia 180 tahun dan telah melalui proses baik pulih lah. Jalan tengok. Baik, sebelah kanan tu Masjid Korea Terusan yang baru air condition dalamnya selesa. Dan selepas tu sebelah kanan nampak bumbung merah tu dan ada kubah, itulah dia masjid lama yang berusia 180 tahun dan dibaik pulih lah supaya kekal strukturnya, cuma tidak digunakan lagi, menjadi satu mercu tanda untuk penduduk setempat sebagai warisan Negeri Sembilan. Okey, kita teruskan. Di hadapan sana tu selepas dari jambatan ni adalah sawah padi yang luas terbentang di sebelah kiri dan juga kanan. Untuk makluman, sebelum ni ada projek untuk buat tali air untuk membekalkan air yang cukup kepada sawah padi ni, dan alhamdulillah terbukti hasilnya. Bila kita lihat di sebelah kiri dan kanan padi yang menghijau, sejuk mata memandang, dan kalau ada rezeki boleh lihat beberapa bulan nanti dia menguning sebelum dituai. Jadi perjalanan menyeberang ke sana tu agak menarik kerana kita boleh melihat pemandangan sawah padi di kiri dan kanan. Baik, kita teruskan perjalanan ke arah Kuala Pilah. Dalam perjalanan nanti kita akan jumpa kampung Rembang Panas, dan ada simpang ke kiri, dan sebenarnya simpang ke kiri itu boleh tembus ke Senaling, ke Pekan Senaling, tapi agak berbukit lah. Jadi kami cuba elakkan bukit tersebut sebab cuaca panas kan. Cuaca panas, dah lah panas, lepas tu mendaki bukit memang tak larat lah. Jadi kami teruskan perjalanan dari sini terus ke Kuala Pilah. Terus. Baik, itu dah di sebelah kiri ada simpang, simpang ke Rembang Panas yang saya sebut tadi. Sebenarnya kawasan ni berbukit dan bukit kepis yang agak tinggi. Bukit kepis tu agak tinggi, jadi kita
saya elakkanlah, walaupun ia bukan jalan alternatif. Kalau berkereta memang sedap lah, tapi bila berbasikal ni kan saya elakkan. Baik, ke kanan tu adalah simpang untuk ke Juasih, simpang ke Juasih. Dan untuk maklumat semua, simpang ini sehinggalah ke Pekan Kuala Pilah merupakan laluan saya selama hampir 6 tahun, dari Seremban berulang-alik ke sekolah di kampung Jambu 8. Jadi jalan ni sangat familiar lah dengan saya. Setiap pagi melaluinya untuk ke sekolah. Pergi ikut jalan ni, balik pun biasanya ikut jalan yang sama lah. Faham sangat lah mungkin dia bagaimana, turun naik dan kawasan mana yang sesuai untuk berehat. Di depan ni ada simpang ke Kuala Pilah, boleh juga ikut jalan tu, tetapi kami elakkan juga sebab akan mendaki bukit. Ada 2 bukit yang perlu kami daki. Jadi seperti disebut tadi, nak elakkan bukit, kami terus saja ke Kuala Pilah ikut jalan yang biasa saya lalu untuk ke sekolah. Di depan nanti kami akan berhenti berehat sekejap di Masjid Kuala Pilah, Masjid Tuan Radin, itulah namanya. Yang sebelum ni ditutup agak lama juga untuk renovation. Sekarang dah siap dan boleh digunakan lah untuk umum. Jadi berhenti sekejap kat situ untuk berehat, kumpul tenaga sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, insya-Allah. Baik, kita dah menghampiri Pekan Kuala Pilah. Di sebelah kanan tu adalah bangunan Risda dan sebelah kiri ada bangunan pertubuhan peladang. Dan di sebelah kiri ni ada 2 tempat makan yang popular. Yang pertama selepas peladang tu adalah kedai makan Kak Lang di Rimba. Kak Lang di Rimba ada cawangan di Senawang. Dan satu lagi kedai makan Kak Cik, agak menarik suasananya, dan pelbagai juadah yang disediakan. Dan di sebelah kanan pun ada juga sebenarnya kedai-kedai makan yang lain. Baik, yang nampak tu adalah Masjid Kuala Pilah, Masjid Tuanku Radin, yang baru saja siap renovation. Tutup agak lama tempoh hari, beberapa bulan, sekarang dah siap. Jadi kami akan berhenti berehat seketika di sini untuk menghilangkan penat bab tengah hari panas kan. Jadi kena berehatlah supaya dapat selesa meneruskan perjalanan nanti. Sambung lagi kayuhan. Kali ini masuk tengah-tengah Pekan Kuala Pilah melalui pasar Kuala Pilah, ya. Dan di sebelah pasar ni sebenarnya ada satu lokasi yang popular, iaitu cendol Pilah.
ataupun rojak pilah. Dua-dua sekali lah, cendol ada, rojak pun ada. Popular di sini. Popular untuk orang lain, tapi untuk saya baru setakat ni baru sekali saya singgah di situ. Dan dari segi rasanya boleh cuba sendirilah. Di atas tu sebelah kanan tu di atas tu ada terletaknya cendol pilah. Yang keduanya yang popular di Kuala Pilah ni adalah kedai mas. Kedai mas sama ada yang atas nama kedai mas Anwar ataupun satu lagi Nur Jannah. Dan ada lagi beberapa kedai mas yang lain. Siapa yang nakkan mas yang dikatakan murah, mereka akan pergi ke Kuala Pilah lah. Terkenal Pilah ni sebagai bandar yang emasnya murah. Mungkin murah tu relatif lah. Siapa yang ada duit murah lah kot. Yang tak ada, ke mana pun tetap akan rasa mahal kan. Sepatutnya kita terus saja melalui traffic light di depan tu, tapi kali ni saya tak ikut situ. Akan ke kiri, ada satu laluan alternatif yang boleh menyampaikan kita semula ke jalan besar. Ini adalah kali kedua saya ikut. Sebelum ni ada seorang rakan yang menunjukkan jalan ni untuk ke Senading. Sebentar lagi kita akan mendaki sedikit untuk masuk ke jalan besar dan ke kiri ke Senaling. Baik, kita dah masuk ke jalan besar. Sebelah kanan ni adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad ataupun TMS, Tuanku Muhammad School. Dan di dalam tu ada beberapa buah sekolah. Antaranya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Zahaba ataupun Sekolah Sukan Negeri Sembilan, dan juga terdapat Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah di sebelah kanan sana. Baik, kita menurun lagi, dan di hadapan nanti di sebelah kanan sana tu ada lorong untuk masuk ke Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Untuk maklumat semua, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan terletak di Senaling. Belah kiri nanti ada beberapa buah kedai seperti Speedmart dan juga kedai-kedai yang lain. Di sebelah kanan ada simpang untuk ke Seri Menanti. Laluan ini juga merupakan laluan alternatif untuk mereka yang nak mengelakkan kesesakan dari Kuala Pilah nak ke Seremban, kena lalu Tanjung Ipoh. Biasanya sangat jam. Jadi antaranya adalah ke kanan, nampak kanan tu ada simpang untuk ke tekan Seri Menanti. Baik, kita akan berhenti sebentar di Speedmart untuk membeli air, membasahkan tekak dan juga bekalan untuk perjalanan yang masih jauh lagi. Untuk makluman, jika kami ke kanan arah Seri Menanti, kami boleh masuk ke kiri ikut satu lagi jalan alternatif ke Inas. Tapi pada hemat saya jalan tu agak tinggi, kerana saya pernah sekali dulu naik kereta ikut jalan tersebut dari Inas ke Senaling. Nampaknya sangat tinggi, jadi kami cuba elakkan jalan tersebut dan kami teruskan perjalanan ikut jalan biasa dari Senaling menuju ke Inas. Kayuhan diteruskan lagi dari Pekan Senaling menuju ke Simpang Inas di Johor. Sangat panas, kena berhenti berehat beberapa kali. Antaranya adalah bukit yang agak tinggi ni. Biasa naik kereta tak perasan, tapi bila kayuh basikal dengan long climbingnya, mendaki berbelok-belok kiri dan kanan dengan kenderaan yang banyak, sangat mencabar dan memang perlu berehat beberapa kali. Antaranya adalah selain daripada Pondok Bas tadi, adalah di Tok Kong yang besar yang popular. Saya rasa peringkat antarabangsa, sebab ramai juga pelancong dari luar negara yang datang singgah ke Tok Kong ini. Ada sebelah kiri, kelihatan sebelah kiri, dan kami berhenti berehat sebentar di situ.
Cuma pada masa ini tidak ada pelancong lah, hanya kami saja yang berdiri berehat. Kawasan parkingnya sangat luas dan dalam tu juga dengan patung yang besar, tak pernah masuk lah, dan tak tahu apa di dalam tu. Tapi memang ada acara tahunan yang ramai pelancong datang ke tokong ini. Teruskan perjalanan kali ini menurun menuju ke Selaru, di mana di Selaru tu ada sebuah masjid, Masjid Nur Salbiah namanya, berada di sebelah kanan, menjadi tempat solat Jumaat bagi murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah ataupun SMASKP untuk beberapa tahun lamanya, sehinggalah baru-baru ini apabila terbinanya Masjid Kampung Geduhum yang baru, maka mereka telah berpindah untuk solat Jumaat di sana. Sebelah kanan situ ada Masjid Nur Salbiah Selaru yang saya masukkan tadi, dan juga ada beberapa kedai dan taman perumahan di belakang masjid di atas. Untuk makluman, saya pernah bertugas di Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah. Kita akan lalu sebentar nanti dan saya akan singgah di situ. Saya mengajar di situ selama 2 tahun sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Jambu 8. Oleh kerana sekolah tersebut terletak di laluan kayuhan kami, maka saya kena singgahlah, singgah sebentar, ambil gambar di situ di samping berehat sebelum meneruskan kayuhan ke Simpang Inas, Johor. Baik, kelihatan di sebelah kanan Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah SMASKP yang saya masukkan tadi, di mana saya pernah bertugas di situ selama 2 tahun. Kami sampai dalam pukul 1 lepas berehat dan ada gambar. Kelihatan beberapa orang pekerja sekolah yang keluar rehatlah pastinya, sebab dah pukul 1 kan. Jadi mereka keluar ke kiri ataupun ke kanan ke destinasi masing-masing untuk berehat. Jadi tu ada kereta, ada motor yang melintas keluar untuk berehat. Suka saya kongsikan, Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah ni menawarkan aliran tahfiz sehingga ke peringkat SPM, dan mereka memang mengambil subjek sains tulen semasa SPM nanti, dan antara sekolah yang cemerlang dalam kalangan sekolah agama bantuan kerajaan di Negeri Sembilan. Baik, menuruni bukit, sebelah kiri kita ada simpang ke Bahau, dan sebelum tu kita akan jumpa dulu Pekan Dangi, di mana selepas Pekan Dangi itu ada masjid baru Kampung Geduhum yang saya sebutkan tadi. Di Kampung Geduhum itulah ada masjid baru di mana murid-murid Sekolah Menengah Agama Sains Sekolah Pilah solat Jumaat di situ. Baik, sekarang kita dah menghampiri simpang ke kanan, nak ke Rembau. Kalau terus tu ke Pekan Johor, tak jauh, dalam 1 kilometer saja Pekan Johor. Kita masuk ke kanan, ada signboard tu, Kampung Batu, Rembau, di mana terletaknya Bukit Miku lah, ujung sana. Sebelah kanan ni ada masjid, kami tak singgah sini lah, kami akan terus ke depan lagi. Masjid Kampung Gating namanya. Dulu saya pernah solat di sini, agak lama dulu. Masa itu keadaannya agak jauh berbeza dengan sekarang. Sekarang lebih cantik, dan masjid ni mesra kepada jemaah yang datang lah, terutama pada musafir. Bersih, tersusun, ada ruang khas untuk musafir, untuk berehat, untuk buat air pun nampaknya ada. Jadi kami ambil masa yang agak lama juga untuk rehat di sini, untuk solat, dan juga melepaskan rasa penat badan setelah
lebih kurang 5 jam mengayuh dari Batu Kikir ataupun homestay Kampung Sungai Jelutong tadi. Jadi kami akan berehat kat sini dan nanti kami akan sambung perjalanan, insyaAllah sambung dalam episod yang berikutnya, insyaAllah.